Jepun sekali lagi digegarkan oleh gempa bumi kuat bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Gegaran cetek ini menyebabkan kerosakan pada bangunan, jalan raya, bekalan elektrik serta mengganggu pengangkutan awam. Amaran tsunami turut dikeluarkan sejurus selepas gempa sebelum ditarik balik apabila ancaman berkurangan. Pasukan penyelamat kini masih meneruskan operasi mencari dan menyelamat mangsa. Kenapa Jepun begitu kerap dilanda gempa bumi? Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Pada petang 28 Julai 2026, ketika jutaan penduduk Jepun sedang menjalani rutin harian mereka, bumi di bawah wilayah Kumamoto Pulau Kyushu tiba-tiba bergegar dengan begitu kuat sehingga bangunan bergoyang, jalan raya retak, bekalan elektrik terputus dan orang ramai bertempiaran keluar menyelamatkan diri. Gempa bumi yang direkodkan bermagnitud 7.1 itu berlaku pada jam 4.27 petang waktu tempatan dengan kedalaman hanya sekitar 10 km. Kedalaman yang sangat cetek inilah antara sebab utama gegaran dirasai dengan amat kuat di permukaan bumi. Beberapa saat selepas gegaran bermula, sistem amaran awal gempa bumi Jepun terus mengeluarkan notifikasi kecemasan ke telefon bimbit, televisyen dan radio di seluruh kawasan terjejas. Penduduk hanya mempunyai beberapa saat untuk mencari perlindungan sebelum gegaran mencapai kemuncaknya. Di kebanyakan kawasan, rak-rak kedai runtuh, siling bangunan mula retak dan tiang elektrik bergoyang dengan kuat. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan pelanggan di pasar raya berlari keluar ketika barangan bertaburan dari rak akibat gegaran yang berterusan. Tidak lama kemudian, agensi meteorologi Jepun turut mengeluarkan amaran tsunami bagi kawasan pesisir Laut Ariake dan Laut Yatsushiro kerana bimbang pergerakan dasar laut boleh menghasilkan ombak berbahaya. Walau bagaimanapun, selepas pemantauan lanjut, amaran tersebut ditarik balik apabila ancaman tsunami didapati jauh lebih rendah daripada jangkaan awal. Namun ketika ramai menyangka ancaman terbesar telah berlalu, tragedi yang lebih dahsyat mula berlaku. Di Bandar Kashima, sebuah pusat beli belah terkenal iaitu Aeon Mall Kashima mengalami letupan yang dipercayai berpunca daripada kebocoran gas selepas gempa. Letupan itu menyebabkan sebahagian tingkat 2 bangunan runtuh ketika masih terdapat pekerja dan pelanggan di dalamnya. Pasukan bomber, polis dan pasukan pertahanan diri Jepun bergegas ke lokasi untuk memulakan operasi mencari dan menyelamat. Mangsa yang terselamat dikeluarkan satu demi satu dari timbunan konkrit dan besi. Namun sebahagian lagi masih dipercayai terperangkap di bawah runtuhan. Siasatan awal masih dijalankan bagi menentukan sama ada keruntuhan itu benar-benar berpunca daripada letupan gas ataupun kegagalan struktur bangunan selepas gegaran kuat. Setakat laporan rasmi terkini, sekurang-kurangnya 13 orang disahkan maut, manakala ratusan lagi mengalami kecederaan dengan sebahagian daripadanya berada dalam keadaan kritikal. Operasi mencari mangsa yang masih hilang diteruskan tanpa henti kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat individu yang terperangkap di beberapa lokasi runtuhan. Kerajaan Jepun menggerakkan lebih 4,500 anggota pasukan pertahanan diri, anggota bomber dan pasukan penyelamat ke kawasan bencana. Perdana Menteri Sanae Takaichi menyifatkan operasi tersebut sebagai perlumbaan melawan masa kerana setiap minit amat penting untuk menyelamatkan mangsa yang mungkin masih hidup di bawah runtuhan. Tetapi persoalannya, kenapa gempa bumi ini menyebabkan kemusnahan yang begitu besar sedangkan Jepun merupakan negara yang memiliki antara teknologi bangunan tahan gempa paling canggih di dunia? Apa yang menjadikan gempa bumi ini begitu luar biasa bukan sekadar magnitudnya tetapi kesan berantai yang berlaku beberapa minit selepas gegaran utama. Lokasi yang menerima perhatian paling besar ialah Aeon Mall Kumamoto di Bandar Kashima, wilayah Kumamoto. Sejurus selepas gempa, kaki tangan pusat beli belah mengarahkan pelanggan keluar mengikut prosedur kecemasan. Namun kira-kira setengah jam kemudian, satu letupan kuat berlaku di dalam bangunan. Pihak bomber menerima banyak panggilan kecemasan yang melaporkan bunyi letupan diikuti kepulan asap tebal. Bahagian tingkat 2 pusat beli belah itu runtuh menyebabkan ramai pekerja yang masih berada di dalam bangunan dipercayai terperangkap. Siasatan awal kerajaan Jepun percaya letupan itu berkemungkinan berpunca daripada kebocoran gas LPG. Namun siasatan penuh masih diteruskan. Pasukan penyelamat terpaksa bekerja dengan amat berhati-hati kerana mereka bukan sahaja berdepan risiko runtuhan susulan, malah perlu memastikan tiada lagi kebocoran gas yang boleh mencetuskan letupan kedua.
Rakaman udara menunjukkan sebahagian struktur pusat beli belah musnah, manakala ratusan anggota bomba, polis dan pasukan pertahanan diri Jepun berkumpul di lokasi sepanjang malam. Satu lagi lokasi yang mengalami kerosakan serius ialah kilang Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Cerobong utama kilang itu runtuh akibat gegaran kuat menghempap kawasan operasi. Pihak syarikat memaklumkan beberapa pekerja dipercayai terperangkap di bawah runtuhan, menyebabkan operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kren berat serta kamera pengesan haba. Di Bandar Kumamoto, mercu tanda bersejarah Istana Kumamoto sekali lagi mengalami kerosakan. Istana yang sebelum ini rosak teruk akibat gempa bumi 2016 dan sedang melalui proses pemulihan dilaporkan mengalami rekahan baru pada sebahagian struktur batu dan dindingnya. Pihak berkuasa menutup kawasan itu kepada orang ramai sementara pemeriksaan keselamatan dijalankan. Di seluruh wilayah Kumamoto dan kawasan sekitarnya, gegaran turut menyebabkan rumah-rumah kediaman runtuh, kebakaran kecil, paip air pecah serta rekahan besar pada jalan raya. Beberapa bahagian Kyushu Expressway dilaporkan rosak manakala laluan kereta api berkelajuan tinggi Kyushu Shinkansen digantung sepenuhnya bagi membolehkan pemeriksaan landasan dilakukan. Lapangan terbang Kumamoto turut menutup landasan buat sementara waktu sehingga pemeriksaan keselamatan selesai. Setakat laporan rasmi terkini, 13 disahkan maut. Selain itu, ratusan lagi cedera dengan sebahagian mangsa mengalami kecederaan serius akibat dihempap runtuhan konkrit, kaca dan struktur bangunan. Pasukan penyelamat masih mencari mangsa yang dipercayai hilang, menyebabkan angka korban berkemungkinan berubah sekiranya lebih ramai mangsa ditemui di bawah runtuhan. Bencana ini juga memberi kesan besar kepada kehidupan harian penduduk. Lebih 36,900 kediaman terputus bekalan elektrik, manakala sekitar 9,500 premis kehilangan bekalan gas. Gangguan komunikasi turut berlaku di beberapa kawasan menyukarkan usaha menghubungi ahli keluarga dan menyelaras operasi menyelamat. Lebih 9,000 penduduk dipindahkan ke ratusan pusat perlindungan sementara yang dibuka oleh kerajaan tempatan. Sektor industri Jepun turut menerima tamparan hebat. Beberapa syarikat besar termasuk Sony, Honda, TSMC, Tokyo Electron dan beberapa kilang pembuatan lain di Kyushu menghentikan operasi sementara bagi memeriksa keselamatan bangunan dan mesin. Walaupun tiada masalah dilaporkan di loji nuklear berhampiran, pihak berkuasa terus menjalankan pemantauan rapi bagi memastikan tiada risiko tambahan kepada penduduk. Namun di sebalik semua kemusnahan ini, persoalan paling penting masih belum terjawab. Mengapa Jepun, sebuah negara yang memiliki antara teknologi bangunan paling tahan gempa di dunia, masih tidak dapat mengelakkan bencana seperti ini? Jepun berada di atas pertemuan 4 plat tektonik utama iaitu plat Pasifik, plat Filipina dan plat Eurasia dan plat Amerika Utara. Apabila plat-plat ini terus bergerak dan bertembung antara satu sama lain, tenaga yang terkumpul akan dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi. Sebab itulah Jepun mengalami ribuan gempa bumi setiap tahun walaupun kebanyakannya terlalu kecil untuk dirasai manusia. Kedudukan geologi ini juga menyebabkan Jepun menjadi sebahagian daripada lingkaran api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Kawasan yang menempatkan 75% gunung berapi aktif dunia dan sekitar 90% daripada semua gempa bumi di bumi. Walaupun Jepun mempunyai antara teknologi pembinaan tahan gempa yang paling maju di dunia, gempa bumi yang kuat masih mampu menyebabkan kerosakan besar, terutama jika berlaku pada kedalaman yang cetek atau berhampiran kawasan berpenduduk padat. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.